Apakah hukum meniaga tapi menunggu orang beri duit infak baru beri makanan yang dijual kepada pelanggan? Ini pun satu hal juga. Dia sebenarnya meniaga ni, Nabi suka sebab kita apa? Kita tak meminta-minta. Nabi suka kita tak meminta-minta. Sebab Nabi kata apa dalam hadis tu kan, kalau satu orang tu dia pergi ambil apa kapak dia, ambil tali dia, pergi cari kayu dekat tengah-tengah padang pasir, lepas tu dia pergi jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Kan? Jadi Nabi tak suka kita meminta-minta. Bahkan ada para ulama mengharamkan kita meminta-minta dalam keadaan kita tak ada keperluan untuk meminta. Kita bukan orang miskin pun. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis tu nanti. Tak dibenarkan untuk kita meminta-minta. Okey. Kalau kita berniaga, lepas tu kita buka peluang. Kita bukan meminta, kita kata saya buka peluang lah, siapa nak infak pun boleh. Kerana ada juga orang susah-susah yang ada ni, kalau nak infak boleh. Itu taklah jadi masalah. Cuma, dia kena ingatlah dia ada dua akad kat situ. Akad jual beli dan akad wakil. Akad jual beli maksudnya orang yang infak tu, dia beli barang kat kita. So kita kena pastikan dia beli tu barang yang dia tahulah dia beli apa. Sebab di antara syarat jual beli ni dia mesti maklum. Sebab Nabi sebut dalam hadis Hakim bin Hizam kan, la tabi' ma laisa indak, kamu jangan jual benda yang tak ada pada kamu. Dan Islam melarang gharar. Nahan Nabi SAW anil gharar. Nabi tak bagi gharar, ketidakpastian dalam akad. Kena bagi tahu apa yang dijual tu, apa kadarnya, apa lauknya. Jadi kena bagi tahu. Kan, kena bagi tahu siap-siap. Lepas tu wakil. Wakalah dipanggil, wakalah mutlaqah. Wakalah yang di situ dipanggil wakalah mutlaqah lah. Kena bagi pada orang miskin. So kena tengoklah orang miskin. Kalau dia kata bagi pada siapa-siapa, okey lah. Tapi kalau bagi pada orang miskin, dia kena pastikan orang tu miskin. Sebab itu dah jadi wakil dah tu. Jadi sebab itu nak menerima wakil daripada orang ni bahayalah. Kena hati-hati betul-betul. Kan? Cuma jangan sampai kepada tahap meminta-minta untuk kepentingan diri. Yang tu tak syarah. Kerana dia boleh membawa kepada jatuhnya maruah seseorang insan.